Jom teman saya buat solok lada edisi Ramadan. Mula-mula masukkan air secukupnya dan ikan selaya. Rebus ikan selaya ni sampai masak dan toskan. Sepi penuh dekat caption bawah deh. Siapkan bahan tumbuk. Kulit dah iris kasar ke semua bahan tumbuk. Terusnya buang tangkai lada solok. Potong tengah lada solok tu, jangan putus. Buang biji dalam lada solok tu. Buat ke semua lada solok tu. Tumbuk lumbat bahan tumbuk, bawang putih, bawang merah, halia. Dan masukkan dalam mangkuk. Terusnya tumbuk lumat ikan selaya yang rebus tadi. Tumbuk sampai habis dan masukkan dalam mangkuk juga. Terusnya tumbuk kelapa parut. Tumbuk sampai lumat dan masukkan dalam mangkuk. Mangkuk yang sama yang masuk tadi lah, bahan-bahan tadi. Seterusnya kacau biar sebati. Untuk manja-manja guna alu batu tu. Kuat-kuat nanti pecah pulak mangkuk plastik tu. Macam tak padat lagi isi solok tu. Kita tumbuk pulak kat lesung tu. Tumbuk sampai lumat dan masukkan dalam mangkuk. Buat sampai habis. Masukkan garam, gula secukupnya. Tumbuk guna alu batu tadi. Sampai sebati. Sekata minyak di tangan, tak nak bagi inti solok lada lekat tangan. Masuk pada inti solok lada dekat lada solok tu. Buatlah sampai habis solok lada tu. Resepi ni saya ambil dengan mak mentua saya. Terima kasih mak mentua. Jadi saya share resepi ni untuk korang. Okey, siap sumbat inti solok lada. Next kita nak rebus solok lada. Kalau kita susu kaca buncih tu, si dia tak si bagi lada solok tu nekat dekat periuk tu lah. Masukkan air sama parah dengan kaca buncih tu. Next kita susun lada solok tu. Susun sampai habis lada solok tu. Api perlahan dan tutup periuk tu. Masak selama 20 minit dan okey, siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.